Okay, murid-murid kita baca soalan pertama. Ni ya. Okay, diberi garis nombor ini dan kita perlu cari nilai P. Jadi kita tahu ini adalah nilai negatif, dia adalah kecil dan di sini adalah besar. Okey, di sini diminta cari P dan Q. Sebelum kita buat kiraan, kita kena tengok ya. Dia kena tengok berapakah petak yang ada di sini. 1, 2, 3, 4. 4 petak. Jadi 4 petak, apakah jarak di antara nombor ini dengan ini? Okey, kita tengok jarak dia. Kalau 76 pergi ke sifar, kita tak tahu sifar kat mana lah. Kita pergi sifar, lepas tu sifar pergi ke 20. Kita ambil nombor 20 tambah 76 jaraknya. Jadi jaraknya adalah 76 tambah 20 dan kita ambil 96 bahagi 4 petak. Kita dapat 20 96 bahagi 4, kita dapat 24 ya. Jadi setiap petak di sini adalah 24 nilainya. Jadi di sini kita dari 76 negatif ya. Negatif 7, boleh tekan kalkulator teruslah. Negatif 76 kita tambah 24, kita dapat negatif 52. Kita tambah lagi 24 untuk dapatkan nilai P, iaitu negatif 28. Okey, di sini negatif 28 kita sudah jumpa, tapi kita tak tahu A atau B. Kita teruskan perjalanan kita. Okey, ini P sudah dapatnya. Okey, sekarang kita teruskan tambah lagi 24, tambah lagi 24 sama dengan 20. Okey, ini match ya. Sudah padan nombor 20. Lepas 20 ini kita tambah lagi 24, 44. Nilai Q adalah 44. Jadi jawapannya adalah B. Boleh faham? Okey, kita sambung soalan 2. Okey, murid-murid baca soalan dahulu ya. Okey, dia mau kita cari nilai terkecil, smallest value. Okey, di sini sifar kita tak nampak apa-apa kan. Lepas tu kita tengok satu nombor belakangnya. 6, 4, 5, 4. Mana satu yang kecil? Yang paling kecil. Yang paling kecil ialah 4 dan B dan D. Kedua-duanya 4. Betul tak? Dan seterusnya kita tengok lagi nombor di belakangnya iaitu 9 dengan 8. Jadi 9 dengan 8 yang mana satu kecil? 8 adalah lebih kecil. Jadi kita pilih jawapan D. Boleh faham? Okey, kita sambung soalan 3 ya. Sila baca soalan di sini murid-murid. Okey, dia mahu kita bulatkan jawapan mana satu yang di antara, between ini dengan ini. Jaga di sini ada negatif ya. Di sini kita tak tahu nilainya. Bagi murid-murid yang lemah dalam pecahan, tips yang saya bagi di sini ialah kita tekan kalkulator. Tekan kalkulator ya. Iaitu di sini apakah nombornya? 3/7. 3 bagi 7 lah maksudnya. Kita dapat 0.429. Dapat tak? Suka hati nak ambil berapa tempat lah. Okay. Sepatutnya tak ada masalah. Lepas tu 3/8 kita tekan kalkulator. 3 bahagi 8 kita dapat yang ni negatif 0.375. Okey, kita masukkan nilai ini dan ini ke dalam garis nombor, yang mana depan dan mana belakang. Katakan sini sifar ya. Jadi di sini katakan negatif 0.375, sini adalah negatif 0.429. Okey, jadi kita kena cari
jawapan di antara sini, mana satu di antara sini. Okay, kita cari, tekan kalkulator satu-satu lah. Sebenarnya ada caranya kita tukar penyebut denominator jadi sama, kemudian kita cari pun boleh, tapi itu makan masa sikit lah. Okay, kita tengok A ya. Kita tengok A, apakah nilainya? 9 tekan kalkulator ya, 9 bahagi 28. Kita dapat, ingat masukkan negatif ya, 0.321. Okay, lagi ya, kita sambung kuasa satu-satu lah. 5 bahagi 14. Okay, jadi di sini 0.357. Okay, lagi ya. 23 bahagi 56. 0.411. 25 bahagi 56. 0.446. Okey, di sini tengok asal halai kuning ya. Kita kena cek satu-satu. Nah, murid-murid boleh tolong cek sama-sama ya. Dia mesti mau di antara yang saya warna purple di sini. Okey, kita tengok yang pertama. 321, 321 di depan lagi. Di depan lagi ya, jadi tak jadi. Okay, kita tengok B. 357. 3 sini 7 tau. Sini 375. Sini 357. Dia tu lagi depan lah. Dia bukan di sini. Jadi tak jadi. Tengok C. 0.411. 411 di antara sini. Yang ini mungkin sudah pastilah. Okay, kita double check ya. D 0.446 446. Di sini ialah 2, jadi dia di belakang. Ini tak jadi. Jadi kita sudah pasti jawapannya adalah C. Okey, kita sambung untuk soalan 4. Murid-murid dapatlah jawapan C. Kalau saya terlalu laju, bolehlah kita pause. Murid-murid pause video dan cuba fahamkan jalan kerjanya. Untuk yang soalan 4, okey, kita diminta cari pecahan setara dengan ini. Equivalent. Dengan inilah equivalent. Maksudnya sama lah. Okey, di sini, sebelum ini kita sudah belajar di sekolah rendah, iaitu kalau 0.917. Kita kalau nak ambil tukar ke bentuk yang ada pecahan di bawah, kita kena alih titik ya ke kanan ya, kanan. Ingat ya, caranya macam ni, 1, 2, 3. Maksudnya dia ni 3 sifar. Ini 3 kan, jadi dia 3 sifar 917. Kalau di sini cuba murid-murid bahagi ini, dia akan dapat jawapan yang sama. Jadi yang setara ialah 917 bahagi 1000. Jadi jawapannya adalah C. Boleh faham? Okay, kita lihat soalan 5. Okay, jaga simbol di sini. Kita ada tarak, ada tolak. Kita perlu selesaikan yang tarak dahulu. Kemudian baru kita tolak. Okay, kita lihat yang pertama, step pertama dulu. Kita tekan kalkulator terus ya, 12.8 darab negatif 7.4. Kita dapat nilainya adalah negatif 94.72. Okey, kalau ini dah dapat, kita terus tekan tolak 13.28. Kita dapat negatif 108. Okay, di sini kita nak pindahkan 0.6 ke sebelah kiri supaya dapat nilai petak. Okay, lihat ya murid-murid. Di sini adalah darab. Kalau kita pindah ke kiri, dia akan jadi bahagi. Jadi kita untuk dapatkan nilai petak, kita ambil 0.6
108 negatif ya, bahagi 0.6. Bahagi 0.6, kita dapat negatif 1.8 sifar. Jadi jawapannya adalah A. Boleh dapat tak murid-murid? Okey, kita lihat soalan 6 ya. Sila baca soalan sendiri murid-murid. Okey, dia ni pagi keluar dari rumah. Jadi 7.51 AM dia pergi ke pejabat pos. Lepas tu dia dari pejabat pos balik ke rumah 8.33 AM. Okey. Jadi dia tanya berapa perjalanannya. Berapakah perjalanannya? Ungkapkan masa perjalanannya dalam jam. Okey, kita ni tengok sini ya, tengok sini. 7.51 sampai pukul 8 berapa lama? 9 minit. Betul tak? Lepas tu pukul 8 hingga 8.33 adalah 33 minit. Jadi di sini adalah jumlahnya 42 minit. Betul tak? Dia nak kita buat dalam jawapan jamnya, jam, hour. Jadi ini adalah minit, kita kena tukar. Kita perlu bagi 60 supaya jawapannya jadi jam atau hour. Jadi di sini kita tekan kalkulator 42 bagi 6 kosong, kita dapat 7/10. Jadi jawapannya adalah B. Boleh dapat tak murid-murid? Sini ya jawapannya. Okey, kita sambung untuk soalan 7. Okey, cuba baca soalan sendiri. Okey, boleh faham soalan tak? Dia beli 3 barang. Barang yang ketiga iaitu kopi, kita tak tahu harganya. Okey, kita perlu tulis ayat matematik dahulu ya. Okey, dia beli beras, rice dia adalah yang satu saja, per bag. Jadi tak payah darab. Kita terus ambil ini. Okey, kemudian dia beli biskut satu tin saja, satu saja. Jadi yang warna hijau ni kita terus tambah 18.9. Lepas tu yang kopi tu dia sebungkus saja. Kita tak tahu, kita tambah X. Dan berapa yang kita perlu bayar di sini? Kita yang perlu bayar di sini ialah, kita tengok yang mana biru. Dia bayar 100, dia dapat bagi sebanyak ini. Jadi kita kena tengok sini ya, tolak lah, kita kena tolak. Kita tekan 100 bahagi tolak 21.85. Jawapannya adalah 78.15. Jadi ini ialah di sini kita perlu bayar. Dan kita mau
kira X ya. Jadi yang warna orange tu semua pindah ke kanan. Pindah ke kanan ya. Jadi dia akan jadi tolak 45.80. Tolak lagi. Di sini kita tekan kalkulator murid-murid. Tekan kalkulator saja. Okay, jawapannya adalah 13.45. Jawapannya adalah A. Boleh dapat tak murid-murid? Okey, kita sambung untuk soalan 8 ya. Di sini. Nah, cuba baca soalan sendiri. Okey, dia ni ada wang sejumlah 254. Sejumlah wang 254 dan dia sudah guna sebanyak ini daripada wangnya. Dia guna ya use. Jadi kita tolak 5/8 darab 254. Ingat ya, daripada ni sebelum ni saya sudah bagi tahu adalah darab ya. Off. Wang. Apa tu? Wang ialah inilah. Ini caranya macam ni lah. Caranya memang macam ni. Okay, kemudian dia nak beli ikan ya. Tolak lagi 59.5. Boleh faham tak? Ini ayat matematiknya lah. Okay, kemudian sama dengan selepas kita tolak, jawapan yang kita dapat ialah bakinya, balance. Okay, sebelum ni kita kena kira yang dalam kurungan dahulu. Jadi 5/8 tekan saja kalkulator lah. Darab 254. Kita dapat 158.75. Dapat tak murid-murid? Saya highlight kuning di sini ya. Okay, kemudian kita teruskan tekan AC dahulu ya. Tekan AC 254 tolak 158.75 tolak lagi 59.5 sama dengan kita dapat 35.75. Jadi kita dapat jawapannya D. Boleh faham? Okey, kita sambung soalan 9 ya. Cuba baca soalan sendiri. Okay, jadi kedudukannya, position. Okay, soalan macam ni saya pernah ajar dalam kelas ya. Okay, kita tengok yang kuning dahulu. Okay, mula-mula dia memang sudah di bawah ya. Ini alas laut ya. Kemudian dia memang di bawah ya, dia memang di bawah, below the sea level, yaitu di sini negatif 329 meter. Okey, tengok yang hijau sekarang. Kemudian dia naik balik. Naik kita tambahlah, tambah ya, 378 meter. Okey, dah Ini seminit tau. Tapi dia ni selama 6 minit, kita darab 6. Okey, kemudian kita sambung.
Yang warna purple, dia menyeram dalam pecahan ya, meter. Menyelam maksudnya turun bawah balik lah. Okey, turun bawah balik dia akan negatif. Okey, ini dalam pecahan kita tukar ke perpuluhan, decimal point. Okey. Kemudian apakah kedudukannya? Okey, di sini kita tengok yang warna hijau dahulu sebab dia perlu darab 6 ya. 37.8 darab 6. Ini adalah 226.8. Okey, sekarang kita boleh AC, lepas tu terus tekan sekali lagi ya. Okey, kita tekan negatif 329 tambah 226.8 tolak 192.75 sama dengan kita dapat negatif 294.95. Jadi jawapannya adalah B, murid-murid. Dapat tak? Okey. Kita jangan lupa tekan simbol tolak tanpa tolak. Jawapannya adalah negatif. Boleh faham? Okay, sekarang kita baca soalan 10 ya. Baca sendiri. Okey. Soalan macam ni kita pernah buat dalam kelas ya. Sekarang mula-mula suhunya adalah positif. Okey, positif. Dan dia akan turun negatif. Turun tu maksudnya negatif lah kan? Okey, saya terus tulis negatif 1.9 untuk setiap 30 saat. 30 saat. Every 30 second. Jadi kita lihat sini ya. Okay, kita kalau lukis diagram, kita akan tolak 1.9. Lepas tu dia akan tolak 1.9. Ini ialah 30 saat yang pertama, 30 saat yang kedua, 30 saat yang ketiga, macam ni kan. Sehingga tak tahu berapa, kemudian akhirnya dia capai negatif 20.4. Boleh faham ceritanya? Okey, ceritanya adalah macam ni lah. Okey, kita nak tahu dari sini kita mula sampai ke sini kita tamat, kita ambil berapa masa dalam minit. Okey. Okay, mula-mula kita kena anggap nombor positif ni dengan negatif ni sebagai nombor biasa dalam garis nombor. Saya buka page baru ya. Okay, di sini katakan mula-mula 32.8 di sini kan positif lepas tu dia kosong. Lepas tu akhirnya dia sampai negatif 20.4, betul tak? Cuba murid-murid tengok kalau dari sini, tengoklah. Kalau dia dari sini ke sini, berapa jaraknya? Berapa jaraknya dalam suhu? Kita ambil 20.4 tambah 32.8. Jarak di sini adalah sejauh 53.2. Betul tak? Sini adalah 20.4, sini adalah 32.8. Kalau nak dapat tadi mula ke tamat, kita ambil ini kita jumlah. Boleh faham? Okey, jadi dari sini ya,
dia turun sebanyak ini. Dia turun negatif 1.9. Jadi kita ambil 53.2 bahagi. Sekejap. Bahagi 1.9. Kita tengok dapat berapa ha? 53.2 bahagi 1.9, kita dapat 28. Maksudnya, tengok sini, dia ambil 20 sebanyak 28 kali. 1, 2, 3, 4, 28 kali. Supaya sampai ke sini. 28 kali turun. Boleh faham? 28 kali dia turun. Satu kali dia turun, dia ambil masa 30 saat. 30 saat lah. Jadi kita ambil 28 ni darab 30 saat. Kemudian bagi lagi 60 supaya jawapan kita dapat dalam bentuk minit. Tekan kalkulator, 28 darab 30 bahagi 60, kita dapat 14 minit. 14 minit. Okay, jawapannya adalah C. Boleh faham? Okey. Ini kena fikir sikit lah. Ini soalan hebat ya. Nampak tak? Okay, kita sambung untuk soalan yang seterusnya. Cuba baca soalan sendiri murid-murid. Kita perlu isi simbol untuk yang petak ni. Lebih atau kurang. Okey, kalau penyebut denominatornya tidak sama, kita susah nak banding. Jadi tips yang saya bagi ialah kita tekan kalkulator 2 bahagi 7. 2 bahagi 7 kita dapat 0.286. Sebelah kanan 2 bahagi 9 kita dapat 0.222. Okey, cuba kita bandingkan soal nombor di sini dengan ini. Jangan lupa ini adalah dalam negatif ya. Jadi kalau dalam garis nombor, kedua-duanya di sebelah negatif kiri lah kan. Kalau nombor ini sama, kita tak boleh banding. Kita lihat petak, yang saya petak ni nombor kedua. Cuba murid-murid masukkan nilai di sini. Kita masukkan nilai di sini dahulu. Katakan dia adalah 0.286. Apakah, di manakah kita perlu masukkan nombor yang ini? Pos 0.222. 0.222. Okay, ini 8 kan? Dah highlight ya. Ini 8. Ini 2. Tak nampak tak? Okay. 0.22 dia di antara sini. Kalau di belakang dia akan jadi 29. 0.29 apa-apa. Lepas tu lagi belakang dia akan jadi 0.3. Dia akan ke belakang lah. Nombornya akan semakin besar tapi nilainya, value-nya adalah kecil. Kalau ini 2, dia sepatutnya di sini. Okey, jadi ini ada kecil, ini ada besar. Nombor ini adalah lebih kecil. Berapa? Lebih kecil ya? Ini jawapan. Okey, kita lihat yang soalan yang kedua, bulatkan. Circle the correct answer. Okey, ini garis nombor. Kalau sini sifar, sini ialah negatif 23, negatif 25. Ini kecil, ini besar. Jadi ini adalah lebih kecil daripada 23. Jadi jawapannya adalah ini. Okey, kita lihat D ya. Susun semula ikut tertib menurun. Descending order. Descending order adalah dari besar ke kecil.
Okay, kita jaga ya kalau ada nombor negatif. Ada 3 nombor negatif di sini. Sebelum kita susun, baik kita buat dalam garis nombor. Kalau sifar, kita terus letak dahulu. Okey, ini sudah letak. Saya padam. Okey, tinggal lagi 10 dan 16. Okey, sekarang yang belakang ni, yang warna hijau ni. Okey, kita masukkan satu-satu lah. Sini, sini, sini. Kalau kita mau susun descending order, tertib menurun, kita ambil besar dari besar ke kecil. Jadi dia ni dari sini. Jawapannya 16, 10, sifar, negatif 12, negatif 15, negatif 18. Ini jawapan. Boleh tak? Okey. Kita sambung untuk soalan yang seterusnya. Yang ni kita kena susun tertib menaik, ascending order, iaitu dari kecil ke besar. Sekali lagi kita kena jaga yang nombor negatif. Dan ini adalah sifar dan kita buat garis nombor dahulu. Okey, yang nombor positif ini kita masukkan dahulu. Sekarang kita masukkan yang nilai negatif yang berwarna hijau. Okey, sekarang kita tengok yang mana kena letak dekat sifar. Dekat sifar ialah negatif 11, negatif 15 dan seterusnya negatif 19. Okey, dia ni tali kecil ke besar. Jadi dia macam inilah. Ke arah kanan lah. Jadi susunannya adalah ini, 13 dan akhirnya 17. Ini jawapan. Betul tak? Faham tak? Apa betul kan? Okay, murid-murid boleh cuba pause video dan selesaikan setiap satu ya sebelum saya buat langkah. Okay, kita sambung untuk soalan yang 12. Okay, kita lihat sini ya. Cari nilai R dan S. Okey, kita tahu nombor sini, di sini, ini di sini, ini di sini. Okey, jaraknya adalah 36, betul tak? Dan berapa petak di sini? Berapa langkah di sini? 1, 2, 3, 4. 4 langkah. Jadi kita cuba bagi 4. Jadi setiap langkah bernilai 9. Ke depan. Setiap langkah ke kanan adalah bernilai 9 ke kanan. Positif 9. Okey. Di sini, murid-murid, sini pergi ke sini 2 kali kan? Jadi, kita ambil, tekan kalkulator sama-sama ya. Negatif 36, tekan. Lepas tu, kita tambah 9 2 kali iaitu 18. Sama dengan kita dapat negatif 18. Okey, untuk yang S, kita buat tadi sifar. Kita tekan AC dahulu. Okey, di sini berapa langkah di sini? Untuk capai ke S. 1, 2, 3. 3 kali kan? Jadi 3 darab 9, 27. Positif ya? Ini jawapannya. Boleh faham? Okey, kalau boleh faham, kita sambung soalan bawah. Sini ada 4 keping kad ya. Okey, tengok soalan dia. Lepas tu, mak kaca di sini ya. Dia nak susun dalam tertib menaik ascending order. Tapi nombornya kita perlu ambil dari sinilah. Nombornya adalah 7, 16, 12, negatif 8. 7, 16. Lepas tu, apa lagi? 12, negatif 8. Okey, kalau kita susun semula, ini positif kalau kita susun semula,
7 di sini, 12 di sini, negatif 8, negatif 16. Okey, kita masukkan nilai dari sini ya. Ini ada sifar, nampak tak? Ini sifar. Okey, kita nak masukkan di sini. Okay, lihat yang saya buat tulisan hitam di sini. Ascending order ialah dari kecil ke besar. Sini masih negatif lagi, nampak tak? Jadi kita kena ambil sama ada negatif 8 atau negatif 16 lagi. Kalau negatif 16 sudah di belakang lah, tak jadi ya. Jadi di sini adalah negatif 8. Kemudian sini adalah sudah masuk positif, sudah masuk positif. Jadi negatif 8 sudah ambil, jadi tak ada pilihan lain lah. Kita ambil dari sini. Tapi 12 ni sudah di belakang ya, jadi tak jadi. Jawapan yang seterusnya adalah 7. Ini jawapan. Boleh faham? Okey, nombor nisbah. Nombor nisbah rational number ialah pecahan. Pecahan ya, fraction. Fraction mesti ada dua nombor dan kedua-dua nombor itu mesti adalah integer. Integer. Maksudnya dia nombor cantik lah. Tak ada yang perpuluhan. Maksudnya contoh 2/4 macam ni lah. Dia tak boleh 2.5/4.3 macam ni, tak boleh. Okay, dia mesti mau nombor integer. Integer, nombor bulat dan di bawah mesti tak boleh sifar. Mesti ada nombor. Negatif boleh, 1 boleh, tapi sifar tak boleh. Ini ciri-cirinya kita perlu tahu dan ingat supaya kita boleh jawab soalan 13. Soalan 13 ni, okey, kita diminta bulatkan nombor nisbah, rational number. Okey, di sini kita boleh lihat ya, di sini ada dot. Dot maksudnya nombor tidak terhingga. Infinity. Maksudnya belakang ada banyak nombor, tak boleh habis-habis. Jadi yang boleh habis-habis nombor tu adalah ini dan ini. Ini jawapan. Kenapa ini boleh dikatakan sebagai nombor pecahan? Sebab kalau kita tengok balik dari segi pecahannya, sama tak? Ini dengan ini sama tak? Sama kan? Dia cuma ini bahagi 1000, dia sudah ada perpuluhan di sini. Ini pun sama juga. Sama juga ya. Okay, kita lihat soalan di sini. Boleh faham kan? Okay, ini dengan ini sama case sama case. Macam inilah dia bahagi. Ini kalau 2 maksudnya bahagi 2 sifar lah. Ini 3 tempat, ini bahagi 3 tempat, 3 sifar. Okay, kita lihat B ya. Kita perlu letak kurang atau lebih. Jadi di sini kita lihat, kena pandai lihat nombor perpuluhan lah. Ini positif senang. Positif senang. Kita kalau ini adalah 6, kedua-dua sama, kita lihat yang belakang pula. Belakang punya sini besar, sini kecil kan? Besar, kecil, betul tak? Okay, jadi kalau macam ni, kiri lebih besar daripada kanan. Boleh faham? Okay, kita lihat B ya. Sekarang dia adalah negatif. Dia akan terbalik. Okey, kalau kita keliru dengan nombor negatif, kita lihat yang nombor positif dahulu. Kalau keliru lah. Kalau di sini, kalau kedua-dua empatnya, tak payah lihat lah. Tak payah lihat. Kita tengok yang nombor belakang pecahan tu. Kalau pecahan ni, kita boleh tekan kalkulator 6/7. Sama dengan kita dapat 0.857. Ini ya. Kalau ini 5/9, kita dapat 0.556 kalau pundarkan. Okey, di sini yang mana satu lebih besar, mana lebih kecil. Ini besar, ini kecil, macam ni kan. Apabila sampai nombor yang negatif, dia akan terbalik. Ini jawapan. Boleh faham tak? Okey ya. Untuk bahagian 14, bahagian C,
Murid-murid boleh pause video dan bacakan soalan ini. Kalau boleh, garis dalam exam gariskan semua keyword dan nombor. Tapi di sini saya highlight lah. Okey, dalam soalan yang banyak pecahan-pecahan ini, lebih baik kita lukis diagram. Lukis diagram dengan pensel, tak cantik tak apa. Ini sebagai rujukan sendiri supaya tidak terambil nombor yang salah. Okey, kita lihat ayat pertama yang warna kuning. Dia ni sekumpulan murid ya. Sekumpulan murid ini kita tak tahu berapa orang. Tapi kita tahu 4/15. Satu kumpulan mesti orang penuh kan? 4/15 ialah perempuan. Girl. Yang lain tu adalah lelaki. Boy. Macam ni boleh faham kan? Kemudian yang warna hijau tu, yang saya warna hijau tu 2/5 daripada perempuan. 2/5 of the girls, maksudnya di sini dia lagi mau pecah. Mau pecah 2/5 ialah 8 orang. Adalah ini. Hantu, putri, salin sajalah. Okey, saya letak hantu sajalah. PP ya, PP ya. Okey. Okey, saya letak PP. Ini diagram bukan untuk anda pergi cikgu. Ini baru juga sendiri saja. Okay, kemudian yang tinggal ini adalah 3/5. Adalah tak tahu berapa orang lah. Tapi nak kira boleh. Ya. Sini 3. Okey. Sini berapa orang? Nak kira macam mana? Kalau 2 dia ada 8. Kalau 1 dia 4 orang lah. Kalau 3, 4 darab 3, 12. Okey tak? Tahu ke tak tahu? 2 ni 8 orang, 1 ni 4 lah. 3 ni 4, 8, 12. Okey? Macam inilah kita tengok Kemudian dia tanya yang mana orange ni mau kira lelaki punya. Mau kira lelaki punya dalam kumpulan ini. Sini berapa orang dah? Sini 8. Sini 12, jumlah 20. 20 ni adalah 4 pecahan. Pecahannya 4. Boleh faham? Jadi kita nak kira kalau 1/15 berapa? 1/15 adalah 20 bagi 4. Bagi 4 iaitu 5. 5. Jadi satu bahagian adalah mewakili 5 orang. Satu bahagian dalam pecahan mewakili 5 orang. Sini ada 11. Jadi 5 darab 11 lah. Jadi kita jawab. Kita kena tulis lah. Bilangan salin daripada soalan di atas lelaki. The number of boys. Okey, di sini kita sama dengan 11 darab 5. Sama dengan 55 orang. Okey tak? Dapat 55. Murid-murid boleh pause video untuk fahamkan diagram ini. Diagram ini sangat penting ya. Kalau tak ada diagram memang kurang faham. Okey, kita lihat soalan seterusnya.
Okay, di sini macam ni kan. Kira saja sangat senang. Kita kena selesaikan yang ada kurungan dahulu. Ikut peraturan peraturan dalam nota yang saya bagi. Okay, di sini kalau dalam kurungan, tekan saja kalkulator lah. Ambil 29.8 tolak 16. Okay, kita dapat 13.8. Okay, darab seperti biasa. Bahagi kena tukar darab dan tukar atas dan bawah nombornya. Okay, di sini sudah jadi kesemuanya adalah darab. Nampak tak? Kurungan bermaksud darab. Ini pun darab, ini pun darab. Jadi kita darab sekaligus. Darab sekaligus. Tak kisah depan ke belakang. Tekan satu-satu lah. Darab. Okey, di sini jawapan yang kita dapat ialah, tekan saja kalkulator. Saya tak buat apa-apa. Okey, ini jawapan. Murid-murid boleh cuba keluarkan kalkulator untuk cuba tekan sama ada boleh dapat jawapan ini atau tidak. Kena belajar dan pandai tekan kalkulator ya. Okey, kita sambung. Sini. Baca soalan ini ya. Okey. Ini pun sama, kita kena lukis diagram ringkas lah. Kirakan nilai X ya. Kalau dia kena sasaran, kita target, dia dapat saldo positif 4. Kalau tidak dapat, kita tolak markah 2. Sekarang dia main pertandingan ini dan keputusannya ialah 28 kali dia yang kena darab 28 lah. Dan tidak mengena ialah X kali darab X. Hitungkan X, find the value of X, kemudian dia memperoleh 94 mata. Maksudnya ini tambah ini sama dengan 94. Boleh faham? Cuba fikir. Okey, kita lukis dalam ayat matematik iaitu 4 darab 28 tambah negatif 2 darab X sama dengan 94. Kita nak cari X, kita pindah semua nilai ke kanan. Kita pindah satu-satu ya. Kita buat ini negatif 2x dahulu, tak buat apa-apa. Okey, kita sekarang cuba pindah ini ke kanan dahulu. 28 darab 4. 112. Okey, ini ialah tambah. Kalau pindah ke sana jadi tolak. Tolak 112. Okey, kalau X berapa? X sama dengan, okey, di sini tekan kalkulator. Sini tekan kalkulator. 94 tolak 112. Negatif. Saya letak di sini. Negatif 18 bagi negatif 2. Ini darab negatif 2 ni pindah ke kanan jadi bahagi. Okay, negatif dengan negatif positif lah. Jawapan kita 9. Ini jawapan.
Okey? Kita kena faham cerita, faham soalan betul-betul, perlu kita boleh buat kiraannya. Kalau sikit tak faham pun, tak apa betul ya. Okey, kita lihat soalan 15A. Average purata ya. Sini melibatkan 3 orang. Kelvin, Laila, Mutu. Kita kena buat satu-satu dahulu, maka mereka. Sekarang ayat pertama, yang warna kuning, dia kata Kelvin ni 72, maka 15 okay. Dia itu which is okay, jadi maka Kelvin memang 72. Okay, sekarang kita nak kira Laila. Kita kira Laila, iaitu 15 maka kurang daripada Laila. Jadi siapa yang markah tinggi? Ini markah tinggi, Kelvin markah rendah. Jadi Laila adalah 72 tambah 15. Boleh faham? Okay, seterusnya kita cari Mutu. Tetapi sembilan markah lebih daripada Mutu. Sekarang kita banding Kelvin dengan Mutu. 9 markah more than Mutu. Jadi sekarang kita banding Kelvin dengan Mutu, ini markah tinggi, ini markah rendah. Jadi Mutu berapa? Mutu adalah 72 tolak 9. Okey? Kita cari satu-satu lah. Ini memang 72. Laila adalah 87 dan Mutu adalah 63. Okay, purata adalah average. Kita jumlah dan bahagi 3. Purata average kena tulis lebih baiklah 72 tambah 87 tambah 63 bahagi 3. Okay, cuba murid-murid tekan kalkulator sama-sama. Jangan tunggu saya tekan saja. Okey, di sini kita dapat 74 markah daripada kalkulator. Ini jawapan. Yang penting ialah sini kena betul. Kalau sini mau betul, kita kena betul-betul faham ayat dia. Tadi ayat BMBI ni tukar matematik. Ayat matematik. Okey, murid-murid boleh pause video dan cuba fahamkan ceritanya. Fahamkan bagaimana cara saya membuat ayat matematik tu. Okey. Ini jawapan. Okey, kita sambung ya. Okey, untuk B. Sini ada pecahan banyak. Fraction. Dia mau kita cari yang terkecil dan terbesar, smallest and largest. Okay, sekarang kita kena berhati-hati. Yang negatif ni mesti kecil lah. Yang negatif ni mesti kecil. Okay, yang tu positif mesti besar lah. Okay, tapi penyebutnya tidak sama. Kita ada 2 cara. Cara pertama ialah tukar penyebut jadi semua sama. Memang makan masalah. Cara kedua ialah tekan kalkulator satu-satu untuk dalam bentuk perpuluhan. Tulis dengan pensel di tepi ya. Tekan pensel, tekan kalkulator satu-satu. 5 bagi 11. Yang mana hijau saya guna pen hijau ya.
negatif. Sini. Okay, yang tengah-tengah tu 5 bagi 9. Negatif. Sifar point. Lagi 5 bagi 7. Negatif 0.71. Okay, di sini kita sudah boleh jawab nombor terkecil. Okay, mana yang kecil? Siapa yang keliru yang ada tanda negatif? Kita cari nombor yang besar. Kita cari nombor yang besar. Maksudnya kecil lah nilainya. Yang besar ialah 71. Yang besar ialah 71 yang besar ialah 71 dan kalau ada negatif dia jadi terkecil. Jadi ini jawapan. Negatif 5/7. Kita lihat yang positif mana yang besar. Tekan juga kalkulator sama caranya. Okay, ini positif Okay, mana yang nombor sini besar punya? Nombor besar punya ialah 6/3 kan? 6/3 ialah pecahan 5/8. Ini jawapan. Okey, boleh faham? Ini senang. Okey, kita lihat bahagian 2. Ini adalah number line. Dia mau kita cari PQ. Okay, PQ ni sini negatif, sini positif. Tapi mesti ada sifar tak tahu kat mana lah. Tak tahu kat mana. Jadi kita kena cari jarak dari sini ke sini. Jarak dia adalah, okay, kalau kita tak ada pintik-pintik kalau kita tak ada pintik-pintik, kita letak sifar di sini. Kalau kita nak cari, dalam buku teks pun ada, jarak di sini adalah 3.6, jarak di sini adalah 2.4. Apakah jumlah jarak di sini? Kita jumlah 2.4 tambah 3.6, 6. Jaraknya adalah 6. Jaraknya adalah 6, saya tulis 6, nampak saya tulis 6 di sini. Okay, 6 ini adalah mewakili berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 petak. 5 petak 5 petak maksudnya setiap di sini tak cukup orang. 6 setiap di sini dia akan tambah 6 per berapa petak lah? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tambah 6/5 setiap kali. Okey. Jadi di sini kalau tekan kalkulator sebanyak 5 kali akan capai sinilah. Kalau nak pergi P macam mana? Kalau P kita tambah 6.5 tambah 6.5 2 kali lah. 6/5 1.2 jadi negatif 3.6 tambah 1.2 tekan 2 kali kita dapat negatif 6/5. Okay, kalau dalam bentuk perpuluhan ialah negatif 1.2. Kalau murid-murid, kalau jawapan di sini, kalau nombor di sini adalah dalam bentuk perpuluhan, ini kena bagi dalam bentuk perpuluhan. Jangan bagi dalam pecahan. Okey, seterusnya kita nak cari Q, kita dari sini pergi kanan macam ini jugalah. Betul tak? Jadi Q tu macam mana? Q tu sama dengan 2.4 tambah 6.5 tambah lagi 6.5. Ini tekan kalkulator. 6.5 adalah 1.2 kan? Okey, jawapannya adalah 4/8. Ini jawapan murid-murid. Okey, ini jawapan. Boleh faham tak? Kena cuba buatlah.
Okey, kita sambung C ya. Okay, cuba baca soalan. Okey, boleh faham ceritanya tak? Dia ramai orang pergi mana? Taman. Okey, ramai orang pergi taman. Taman ni, yang pergi taman ni banyak orang ah. Dewasa atau adult berapa orang? Dia tak cakap berapa orang, tapi tiket dia adalah 30 ringgit dan kanak-kanak berapa? 12. Okey. Kanak-kanak yang warna kuning, dewasa yang warna biru. Okey, dapat Lepas tu dia kata jumlah yang dia dapat jumlah yang dia dapat, maksudnya ini tak tahu berapa orang taraf, sini tak tahu berapa orang taraf ini, tak tahu berapa orang taraf ini, kita jumlahkan ini, kita dapat 7440 RM. Di sini ya, dia tidak bagi tahu kuantiti, kita tahu ya. Jadi kita terpaksa guna X lah, unknown ya. Jadi katakan kita ambil yang dewasa tu X, kuantiti ya, amount bilangan dewasa ialah X ya. Jadi kita taraf lah. Jadi dewasa punya tiket RM30 taraf orang tanpa, okey, yang kanak-kanak kita tak tahu juga bilangan, betul tak? Jadi kita sudah tahu jumlah adalah 320. Kita tolak dewasa, itu ialah bilangan dewasa ialah X lah. Itu adalah bilangan kanak-kanak, betul tak? Bilangan kanak-kanak darab 12 itu harga tiket kita dapatkan jumlah 7440. Okay, di sini kita nak cari bilangan ya. Jadi bilangan di sini kita nak carilah. Okay, kemudian kita buka kurungan. Berhati-hati ini ada darab ya. Jadi 30x tambah, okay, ini taraf macam ni. 12 taraf 320. Sebab dia kurungan ya, 320 taraf 12, kita dapat 3840. Tolak 12x. Sama dengan 7440. Jadi sekarang kita ada x sudah pecah 2, kita combine ya. 30 tolak 12, 18x. Sama dengan ini pindah sana, jadi tolak ya. Jadi tolak. Kita tekan saja kalkulator. 3600. Okey, sekarang kita nak cari S, kita bahagi. Terus tekan kalkulator bahagi 18. 200. Okey, 200 ialah bilangan dewasa. Ini ialah bilangan dewasa. Okey, sekarang kita kena teruskan kiraan. Sekejap. Sekarang dia nak kita cari pecahan fraction. Kita baca balik soalannya. Kena yang mana purple tu, kena cari dalam pecahan fraction bagi yang
Bagi siapa? Dewasa daripada semua. Adult out of all the visitor. Jadi bahagi jumlah. Dewasa berapa? Dewasa ialah sini lah. Okey, dewasa sini ya. Jadi 200. Pecahannya. Pecahan atau fraction adalah sama dengan 200 bagi 320. Sini tekan kalkulator ya untuk memudahkan nombor-nombor ini. Tahu tekan tak? Murid-murid guna fungsi kalkulator. Ini AC ya. AC ya. Nah, sini ada satu fungsi ialah peta barisan peta kosong. Ini adalah pecahan. Tekan 200, kemudian tekan fungsi ini, kemudian tekan 320 sama dengan. Kita dapat 5/8. Ini ialah paling ringkas lah, pecahan. Ini jawapan. Okey. Yang susah ialah kita kena fikir bagaimana kita nak cari bilangan dia. Okey. Kita sambung untuk soalan sini ya. Okey, cabaran ni. Kita baca soalan dahulu ya. Okey, sekarang kita kena buat ayat matematik berdasarkan paragraf di sini. Yang warna kuning tu X ditambah added lah. Jadi X tu tambah letak di depan. Kemudian 960 di sini lah. Lepas tu dia kata hasil tambahnya, maksudnya yang ni kita dapat jumlah apa? The sum becomes greater than. Jadi kita tak boleh guna sama dengan, kita hanya boleh guna lebih besar simbolnya 1205. Dan kita perlu cari X. Jadi kita pindah ini ke sana. X lebih besar daripada ini. Sebab dia tanpa kita pindah ke sini jadi tolak. Okay, X lebih besar daripada, okay, tekan saja kalkulator 1205 tolak 960. Okay, 245. Nilai X perlulah lebih besar daripada 245. Jadi dia tanya nilai minimum bagi X. Minimum value. Minimum Jadi minimum ialah 246. Faham tak? Ini tiga titik Maksudnya, maka kita tulis nilai minimum kalau English minimum value lah, sama dengan 246. Jangan tinggal jawapan di sini. Tak dapat maka penuh. Ini jawapan ialah ini. Boleh faham? Okay, kita sambung soalan yang seterusnya. Baca soalan di sini ya. Baca sendiri murid-murid. Okey, di sini kita boleh buat ringkasan dahululah. Kita
cuba berapa kali tak tahu. Tapi dia kata kalau kita kena target lah, kita dapat 5 mata. Dapat maksudnya positif lah. Lepas tu kalau tak kena, kita akan tolak 3 mata. 3 point and 5 point. Okay, lepas tu yang warna biru tu dia kata Silva ni tidak mengena. Maksudnya di bahagian sini lah 9 kali. 9 kali. Taruhlah 9 kali. Macam ni. Untuk bahagian yang tidak mengenai sasaran, miss the target, Silva sudah tolak 27 markah. Okay, diberi yang warna purple ya, diberi skor akhir. The final score ialah 203. Okay, tapi bilangan percubaan untuk yang tidak kena, kita tahu 9 kali. Betul tak? Tapi yang kena sasaran, berapa kali kita tak tahu. Kita tak tahu. Betul tak? Tapi kita tahu jumlah markahnya adalah 203. Ini yang soalan bagi tahu kita. Boleh faham? Okay, kita tak tahu berapa kali untuk yang kena sasaran. Kita letak X lah. Kita letak X lah. Jadi kita letak X. Lepas tu kita tahulah X kali. Tak mau letak X kali murid-murid. Sebab nanti kita bagi banyak. Kita anggap ini adalah point. Point lebih senang. Sebab point nanti kita banding dengan point. Okay, jadi kita letak di sini ya X. Katakan kita tulis macam ni ya. Saya turun bawah. Ini soalan. Kita tulis, katakan X ialah ini ialah mata jumlah okay. Jumlah mata daripada sasaran. Kemudian kalau bahasa Inggeris, let X equal to the total point of hits the target daripada sasaran. Sini tambah ni kena, ini kena lah, ni tak kena. Okay. Sudah kita letak penerangan, kita boleh pakai huruf X. Lepas tu kita ambil yang warna hijau ni, markah yang kena tambah markah yang tidak kena, maksudnya tolak terus lah. Kita dapat jumlah 203 markah. Jadi X ialah 203 tambah 27. Kita tekan kalkulator. Okay, 230. Ini markah di sini tau. Markah point ya. Okay, kalau bahasa Malaysia tulis mata lah, mata. Okay, kita nak cari percubaan. Satu percubaan yang kena ialah 5 markah. Jadi kita nak cari satu percubaan ialah bahagi. Kita nak cari jumlah percubaan, kita bahagilah. Bahagi 5. Percubaan. Bilangan percubaan.
Ini bukan lagi jumlah. Nah, ini cuma yang kena sasaran saja. Jumlah ialah keseluruhannya. Belum lagi saya belum kira ya. Okay, bilangan percubaan atau the number of trial. Sama dengan ini bagi 5. Okay, kita tu tekan kalkulator 46 kali. 46 kali. Okay, kalau kita nak cari jumlah, dia minta kita cari total jumlah. Betul tak? Jadi jumlah di sini ya. Jumlah kita tulislah. Kita kena jumlah yang kena sasaran dengan yang tidak kena sasaran. Boleh faham? Okay, jadi kita tulislah jumlah bilangan percubaan. The total number of trial. Ialah yang warna pink tu ialah 9 kali tambah 46, iaitu 9 kali berapa? 46 tambah 9, 50. Okey, ini jawapan. Okey, boleh faham tak? Ini jalan kerja ya. Okay. Boleh pause video dan salin langkah-langkah dan cuba fahamkan. Okay, seterusnya di sini pun sama-sama juga. Pause video dan salingkan langkah-langkah dan cuba fahamkan. Okay, kita sambung soalan yang seterusnya. Okay, soalan 2 ya. Okay, baca soalan dahulu. Dia ni P. Lepas tu ini ialah Q. Boleh faham soalannya? Dia sekarang ada 2 bekas PQ ya. P ialah 269, Q ialah 354 biji. Okay. Lepas tu dia nak pindah manik ni dari Q ke P. Kita tahu dia nak pindah berapa, kita tak tahu ya. Tak tahu. Kita letak X ya. Kita letak X dahulu. Dia yang tanya lah, X tu berapa lah. Hitungkan bilangan mana yang perlu dipindahkan ke bekas P. Okay. Kita nak cari ini, sebab dia nak end result ialah P sini ya, supaya P ni, so kontena P tu dia mau lebih punya, lebih sebanyak 2-3 biji. Maksudnya sini banyak lah, sini kurang. Keputusan akhir ialah P mau banyak, Q mau kurang. Kita nak cari X. Jadi di sini kita buat ayat matematik berdasarkan di sini lah. Okay. Kita boleh tulis ya. Kita nak buat persamaan. Sebab di sini dia kata mau lebih. Okay. Kalau Q pindah X ke P, maksudnya Q
akan kurang X, betul tak? Kemudian Q akan tambah X, betul tak? Okay, sekarang yang sini macam mana? Kita nak sama. Sekarang lepas pindah sini P sini Q Lepas pindah P sudah jadi banyak. Kalau nak samakan macam timbang lah, macam timbang Kalau kita nak samakan P dengan Q, kita haruslah tolak 2, 3 di sebelah kanan iaitu P. Lepas tolak baru kita macam timbang Dia seimbang lah. Kiri kanan seimbang dah. Boleh faham? Okey, di sini kita nak pindah-pindah jadi nilai X. Okey, kita kumpulkan X ni sama-sama. Ini pindah ke sana. Jadi, sebab sini negatif masa nak terbalikan Sorry. Kalau kita terbalikan, kita pindah ke kanan, ini pindah ke kiri, ini pindah ke kiri. Nilai X akan jadi positif. Okey, ini pindah ke kanan jadi 2X, betul tak? 2X. Okey, sekarang ini pindah ke kiri jadi negatif, pindah ke kiri jadi positif. Tekan kalkulator. 354 tolak 269 tambah 23. 108. 108. Tak ada wrong. Saya tulis di sini. Okay, 2x sama dengan 108. X sama dengan 108 bahagi 2. Dapat 54. 54 je lah. Inilah bilangan manik yang pindah ke P. Boleh faham? Ini jawapan. Okey, murid-murid boleh pause video dan cuba fahamkan bagaimana saya membina ayat matematik ini. Okey, kita lihat soalan 3. Baca soalan dahulu ya. Sekarang saya nak buka page baru Saya tunggu sekejap. Sebab dia atas dan bawah. Okay, ini soalannya. Okay, yang saya highlight kuning tu, dia beli banyak ni dengan harga ni, maksudnya cost lah. Maksudnya cost. Lepas tu, setiap 5 biji akan masuk dalam satu bungkus kecil per pack. Okay, kita nak kira cost dahulu. Cost untuk sebiji sebiji apple. Bila 2, ini AM dapat AM 262.5 bahagi ini biji Okey, ini kita tekan saja kalkulator. Bagi 250. Okey, harganya adalah 105 sebiji. Kalau dia masuk dalam satu bungkus 5 biji di dalamnya, maksudnya dia darab. Kalau kos sebungkus, kita letak kos 5 biji. Macam ni. Okay, ini satu biji. Mana-mana? Satu biji. Ini harganya.
Kalau dia ni 5 biji, ini harganya. Okey, sini darab 5 lah. Darab 5 sama dengan 5.25. Okey, lepas tu kita mau cari A dan B ya. Okey, A dahulu. Dia ni mengalami kerugian, loss banyak ni. Jangan lupa ini adalah jumlah kerugian lah, jumlah lepas dia jual semua. Sini ya, semua apple telah dijual. All apples are sold. Dia semua jual. Kita nak cari untung atau rugi, kita ambil harga jualan. Betul tak? Sini ya, harga jualan, selling price berapa? Nak mau cari dahulu. Mau cari ya. Jadi harga jualan kita tak tahu. Harga jualan kita tak tahu. Tapi kita tahu berapa bungkus, betul tak? Harga jualan satu biji ya, satu biji. Harga jualan satu biji tolak kos satu biji. Kos satu biji. Nah, lepas tu dia dapat kerugian, maksudnya ini negatif ha. Okay, ini adalah jumlah. Tapi berapa biji apple semua sekali? Dia ada 250. Okay, ini ayat matematik lah. Okay, sekarang kita cari X dahulu. Okay, kita cari X. Ini tanpa 1.0. Jadi X, tekan kalkulator di sini. Boleh sama tekan ya. Okey, di sini kita dapat 80 sen. 80 sen lah AM. Satu biji ya, satu biji. Okay, sekarang dia tanya harga jualan untuk apa? Satu bungkus pack. Satu bungkus ada 5 biji. Boleh faham? Ada 5 biji ya. Sama dengan kita ambil 0.80 darab 5 biji. Tekan saja kalkulator. Kita dapat RM4. RM4 ialah harga jualan. Kalau dia jual RM4 satu bungkus, akhirnya selepas dia jual semua, dia dapat kerugian banyak ni. Okay. Untuk jawab B, dia ni dapat keuntungan. Profit sebanyak ini. Jadi kita tukar yang negatif, tukar ayat matematik ini, yang negatif jadi positif 77.5 sudah. Okey, jadi kiranya adalah sama lah. Kalau apa saya buat di bawah ya. Kalau dia nak keuntungan ya, okey, saya salin. Salin di sini X tolak 105 sama dengan positif 77.5 bahagi 5. 250 biji. Okey, kita samalah macam tadi. Kita cari X dahulu. Tanpa 1.05, apa kan jawapan untuk bagi X? Bahagi 250 sama dengan tambah 10 1.05. Okey, dia 1.36. Okey, jadi untuk yang harga jualan
Di sini harga jualan the selling price satu bungkus ya, sama dengan darab 5 lah. Darab 5 kita dapat RM6.80 satu bungkus. Ini jawapan. Ini pun jawapan. Satu A, satu B. Murid-murid boleh pause video dan salingkan langkah-langkah dari sini. Mula dari sini, salin langkah-langkah. Sini pun salin. Pause video, salin. Ini pun salin. Cuba fahamkan ya. Cuba fahamkan kenapa saya buat macam ni. Kita sambung soalan 4. Soalan 4 di sini. Cuba baca soalan dahulu ya. Dia ni ada 3 bulan. Yang pertama dia bagi kita Januari dia untung berapa? Dia untung untuk Januari dia untung X. Dia untung X dia tak bagi tahu kita. Februari dia untung berapa? Februari ialah untung 4840. Seterusnya March dia untung berapa? March dia untung 5/9. 5/9 daripada tu maksudnya darab lah. Of keyword of darab ini keyword. 4840 bukan dia tadi. Dia darab apa? 5/9 darab Januari dan Februari. Januari dan Februari Januari X. Ini Februari ini. Dia mau jumlah. Ini ialah nombor bagi ketiga bulan. Kemudian yang warna hijau dia bagi tahu purata. Purata average ialah bahagi 3 lah. Kita jumlah kesemuanya dan bahagi 3. Lepas tu purata ni dia dapat berapa? 4200. Ini yang dia bagi tahu kita. Kemudian kita kena cari X lah. Kena X, cari X Jadi kiranya agak panjang ya. Buat di bawah. Kita nak cari ayat matematik dahulu supaya dapat tahu nilai X-nya. Ini darab ini bukan X jangan silap. Kita jumlahkan dahulu. Kita jumlahkan dan bahagi 3 sama dengan ini. Ini ayat matematiknya. Yaitu kita X tanpa 4840 tanpa 59 X tanpa 4840 bahagi 3 sama dengan 4200. Berhati-hati X ada di sini dan ada di sini. Sekarang kita buka kurungan ini dahulu. Dan bahagi 3 ni pindah ke kanan jadi darab. Jadi X ni jangan usik, jangan buat apa-apa. Ini tekan kalkulator ya. 5/9 darab 4840 sama dengan 24200/9 sama dengan sini 4200 darab 3 kita dapat 12600. Boleh faham tak? Murid-murid boleh pause video dan cuba fahamkan dahulu.
Sini ada 2x ya, jangan lupa. Okey, kita teruskan. Kita combine ya. X dengan X ni di sebelah kiri dan nombor dengan nombor pindah ke kanan. Ini sama dengan memang kekal ya. Okey, ini kita tekan kalkulator. Ini ialah 1 ya. 1 tambah 5 per 9. 14 per 9 sama dengan ini. Dan pindah ke kiri. Sama dengan ini. Tolak. Boleh faham? Tanpa jadi tolak di sini. Okey, kita sambung ya. Ini X. X ya. X di sini. Okey, sebelah kanan tu kita tekan kalkulator ya. 1, 2, 6, 00, tolak 4840, tolak 24200 per 9. Atau pecahan, tekan fungsi pecahan sama dengan yang ada pecahan ya. Banyak besar. Okey. Kita cari X ya. Ini taraf silang lah. Ini maksudnya bahagi kan? Tahu kan murid-murid? Ini maksudnya bahagi ya, bahagi 9. Kita taraf silang, ini jadi di atas, ini jadi di bawah. Macam ni. Boleh faham? Okey, kita tekan kalkulator ya. Sama dengan lebih baik saya letak sini ya. Nanti murid-murid tak nampak jalan kerja. Okey, di sini empat, 5, 6, 40 bahagi 14 sama dengan 3, 2, 6, 0. Ini jawapan keuntungan untuk X lah. Okey, ini jawapan. Boleh faham? Okey, tengok soalan ini. Kita baca dahulu ya. Okay, dah boleh faham kan? Okay, dia beli 2 barang dan dia bayar 100. Kita kira paki. Nampak paki saja kita tahu mesti tolak. Tolak, murid-murid mesti selalu ingat besar tolak kecil, sebab ramai murid yang tolak tak tengok nombor, selalu ambil nombor kecil tolak besar, jadi negatif. Ramai yang macam ni. Jaga ya. Okey, sekarang kita ada 2 barang, iaitu halia atau ginger. Dia ni 1 kg berapa? HM19. Lepas tu ubi, kentang ataupun potato, dia berharga 4.5. Betul tak? 4.5 ya. Lepas tu dia beli berapa kuantiti? Kuantiti yang beli ialah halia ya, halia ginger 3.5 kg. Okey, potato, ubi kentang ini. Ini kalau kita nak tukar per bulan boleh lah, kalau ikut pecahan pun boleh. Sebab kita nanti tekan kalkulator saja, tak ada masalah. Sekarang dia bayar sebanyak ni. Kita ambil 100 ini, baki ya. Baki balance. Dia jawab macam ni ya. Sama dengan
Kita ambil 100, tolak barang yang dia belilah. Ini darab ini, ini darab ini. Boleh faham? Okay, 19 darab 3.5, tolak lagi 4.5 darab 2, 3/5. Sama dengan, ini akan dapat jawapan lah. Okay, murid-murid boleh sama-sama keluarkan kalkulator dan tekan dapatkan jawapan. Okay, kalau tak pandai guna, sebenarnya ini boleh guna bracket lah. Cuba murid-murid try tekan bracket lah. 100 tolak open bracket 19 darab 3.5 tutup bracket. Macam ni. Terus tekan saja tolak, lepas tu open bracket 4.5 multiply by pecahannya. Kita tekan fungsi pecahan pun boleh. 3 itu kena guna shift murid-murid. Shift sebab dia ni ada 3 pecahan ataupun you tekan 13/5 pun boleh. 13/5. Okay, lepas tu arrow right, tutup kurungan. Sama dengan kita tekan, kalau guna model FX 570EX, dia akan keluar dalam pecahan lah. Kalau nak dapatkan jawapan dalam perpuluhan, kita tekan SD. Ini tekan ini, dia akan jadi dari pecahan tukar ke perpuluhan. Ini berhampiran dengan hutang AC. AC dekat sini, kalkulator yang hutang ni, dia dekat sini saja. Dekat sini saja. Cari sendiri ya. Okay, ini selalu kita ada guna. Boleh faham tak jalan kerja di sini? Okay, murid-murid boleh berhenti pause video, lepas tu cuba fahamkan. Okay, kita lihat soalan 2. Ini ya. Baca soalan sendiri. Masa. Okay, ini senang saja. Okay, kita kalau dia ni mula dari sini, kita tengok kalau sampai pukul 8 AM berapa lama? 20 minit tambah 2 minit. 22 minit lah. 22 minit. Okay, lepas tu 8 hingga 18 minit. Okay, ini kita jumlahkan, kita dapat 40 minit bahagi 60 minit supaya dapatkan jam. Boleh ya, jam Okay, ini tekan kalkulator, kita dapat 2/3, iaitu B. Kita pemudahkan, tekan kalkulator, dia akan sendiri jadi pemudahkan. Boleh faham? Ini senang saja. Okey, kita cuba tengok soalan 3. Sini ada satu graf ya. Okey, sini Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Ini ada cm curahan hujan, rainfall dalam cm dalam cm sini. Okey, dia turun sama naik. Okey, ini kita sudah baca. Okey, sekarang kita tengok soalan A dulu ya. Melebihi more than 1/2. Maksudnya 0.5 lah. Tengok graf di sini. 0.5 kat mana? 0.5 kat sini. Mana yang lebih punya? More than. Yang more than melebihi ialah ini dan ini, iaitu Khamis, Jumaat, Thursday and Friday. Boleh? Okay, jadi kita jawab 2 hari lah. 2 hari. Khamis dan Jumaat. Bahasa Inggeris, tulis sajalah bahasa Inggeris. Thursday and Friday.
Kita lihat B ya. Baca soalan sendiri ya. Okay, hari Khamis berapa ya? Hari Khamis sini 0.6. 0.6 ingat ya. Kita naik sini. Hari Khamis ialah 0.6. Ini pula berapa? Tekan kalkulator. 2 bahagi 3 sama dengan 0.67. Ini 6, ini 67. Adakah ini lebih? More than or not? Tidak kan? Dia kurang kan? Jadi kita jawab kurang. Kita jawab di sini ya, tak ada ruang murid-murid. Sini B ya. Kita jawab lah. Okay, jumlah curahan. Okay, baca. Curahan hujan pada hari Khamis kurang daripada 2/3 cm. Keyword kalau bahasa English, the total rainfall on Thursday, right? On Thursday is less than 2/3 cm. Okay, dah. Boleh faham? Okay, kita baca soalan C. Sini ya, baca ya. Okey, sekarang hari Sabtu dia belum bagi lagi. Dan dia bagi tahu kita 1/3. Cuma Sabtu di sini kan. Saturday ya. Okey. Ini kita bawa ke atas. Dia kata 1/3, maksudnya 0.33 lah. 0.33 ini 0.3 kan? 0.33 maksudnya di sini naik sikit lah kan? Okey, naik sikit lah sini ya. Okey, saya padam dahulu yang tu. Di sini. Di sini kan hari Sabtu. Okey, boleh faham? Okey, dia minta kita bandingkan ini dengan keseluruhan hari. Apa yang kita dapat? Summary, kesimpulannya. Dia ni adalah paling kurang, betul tak? Paling sedikit lah. Inilah jawapan. Kita jawab compare, banding ini. Kalau kita jawab macam ni, kita jawab soalan banding atau compare, kita jawab macam ni lah, rendah atau tinggi sajalah, ataupun sama macam tu lah. Okey, jumlah curahan hujan pada Sabtu adalah rendah dalam 6 hari tersebut. Okay, kalau bahasa English, the total rainfall on Saturday
is the lowest in these 6 days. Boleh faham ya? Okay, murid-murid boleh pause video dan cuba fahamkan soalan di sini dan jalan kerja dan cuba fahamkan cara menjawab. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Murid-murid, terima kasih. Bye-bye.